Mic handle budget dengan Holyland Luck A1 menjadi ke? You dengar you dapat, jom kita start. Dalam video kali ni aku nak cuba antara mic terbaru daripada Holyland dengan mic holder yang budget ni. Korang rasa kedua-dua combination ni boleh bagi kita setup yang cun tak untuk buat video content? Tu dia Holyland Luck A1. Mic ni ringan je weh. Kecil pula tu. Tapi bila kecil ni nak pegang dekat tangan tu takut mudah terjatuh. So inilah function mic handle yang aku nak cuba ni. Supaya korang boleh pegang wireless mic korang dengan selesa tanpa rasa gelisah. Ambil magnet daripada mic tu, masukkan ke dalam ruang yang ada pada mic holder, ambil Holyland Luck A1, letak dekat belah luar macam ni. Tada! Cun! Kita boleh dapat setup yang baik daripada kedua-dua gadget ni. Betulkan position mic dan masukkan mic foam. Terjawab persoalan kita mula-mula tadi. Kalau korang belum ada mic handle ni, korang boleh segera dapatkan di beg kuning. Sebelum beg kuning tu entah ke mana-mana.